Assalamualaikum, welcome back to my channel. Jadi hari ni Fatihah dengan Shani akan main game Night in the Forest. So kali ni jadi dekat video ni kita orang akan main berdua je. Dan kita orang tak nak main dengan orang random sebab nanti diorang macam tak buat kerja pula. Jadi macam yang korang boleh nampak, Fatihah dah day 212 dan Shiny pula day 51. Jadi dan Fatihah dah ada kelas alien, Shiny pula masih camper. So Fatihah tengok dulu nak pakai kelas apa, antara medic atau alien. Rasanya alien je lah. Bandage tu boleh cari sendiri, tapi agak susah juga. So jom kita mulakan. Let's go. Survive 99 night. Finding the missing children will help. Okay. Okay. Kita dapat all apps, jadi kita potong pokok dulu. Potong pokok. Okay, dah di rumah. Kita tolong anak dulu. Kita cari kaki anak. Tak ada. Kita cari kaki anak. Tak ada lagi apa susah ni. Tak ada. Baru jumpa satu. Fatihah nak dapatkan kaki anak ni untuk Shani juga. Jadi kita kena cari lagi anak. Mana anak? Anak, where are you? Anak, mana kamu? Tu. Salah. Tak jumpa lagi. Oh, revolver ammo. Tak nak bunuh serigala. Dia dekat situ. Hello. Lari. Yes, jumpa dah. Ni sekarang kita dekat tower ni. Ada chest. Kita buka dulu, dapat apa please? Dapat good set please. Good set. Oh, good set. Okay. Okay juga. Okay, ada metal. Okay, kat sini kita ada coal. Tapi jap, kita buka dulu. Ada coal lagi. Jap, kita buang satu lah. Metal ni kita ambil dulu. Kita kena buat api sampai level 6 ataupun max. Kenapa metal dari sini ni? Ini kaki anak. Okay, ini makanan. Ada coal. Jadi hari pertama ni korang tak ada takut lah sebab dia tak serang lagi. Jadi keep explore. Hai serigala. Hai. Alah, tak ada lah. Apa tu serigala wolf pack tu. Sekarang kita tak boleh tengok Shani ada kat mana sebab tak beli map lagi. Tak craft map lagi. Coal. Yes, bagus. Coal. Kayu. Okay, ni kita bawa je. Dia dah muncul dah. Yang RAM.
Hi Ram. Naik. Yes. No. Dia susah tau nak naik kat ram tu. Kita bagi ke api dulu. Okay. Mouse kita masak. Kita makan jap. Gila. Oh yes, this is good thing. Okay, kita taruhkan dia. Ya. Okay, jap kat sini. Okay, tadi. Okay. Rasanya Syahina ambil kat sini. Ada satu kursi. Kita buka chest sini jap. Apa benda tu? Good set. Okay. Ini. Kacau lah. Oh no. Alah, tak adalah. Tak apalah. Okay, kita ada coal dan dah tak ada dah. Parrot Trader, saya datang. Apa Shiny kata ni? What? Nak selamatkan budak tak? Kita reply. Okay, kita cakap boleh, tapi nanti jap beli map sandal dengan kompas dulu. Ini benefit ni kita bagi ke abang ni, Parrot Trader. Kita perlukan alah. Oh. Sekarang ni kita dah carikan metal dulu. Nak satu. Hai serigala. Oh no. Sorry. Maaf. Alah, tak dapat. So kat sini ada coal. Dan kita cari lagi. Kat sini ada bolt and serigala. Tak dapat lagi. Apa susah sangat ni. Tak dapat lagi. Hi fairy. Oh, kat sini ada metal. Kat sini ada apa-apa tak? Okay, tak ada. Mungkin macam ni dah ambil. Okay, kat situ. Sini pun sama. Kita tak ada juga. Tak ada juga. Apa yang susah sangat ni? Isi kat situ ada alpha. Oh. Kat sini pun dia. Oh no. Hungry. Kita makan je lah morsel ni. Oh, dia leather body. Leather body. Dan ni kita dapat seed. Okay, mari kita... Oh, ada revolver ammo. Kat sini ada rifle ammo. Ambil. Uish, terkejut. Aduh. Tak dapat juga. Apa yang susah sangat ni? Ini kita ada metal lagi. Okay, kita pergi ke camp saya dulu. Oh no. Makanan please. Sapling kita climb dulu kat sini. Sebab kita tak pergi sini. Metal. Dan radio ni. Boat. Metal. Okay, kita dapat ke makanan dulu. Hai anak. Anak tersangkut. Bagus. Cepat. Nak makan. Oh.
kita habiskan semua je. Shiny ambil sendiri Shiny. Okay, kita craft map. Jadi kat sini kita taruh map sini. Lepas tu kita upgrade kan daya yang keempat. Kita taruh sini. Sini kita potong pokok ni, potong. Okay, mari kita cari budak pertama. So budak pertama ada sekejap. Mana kat atas? Oh ni. So arah budak pertama dekat sini. Dekat auto. Kita ambil ni metal. Ada coal. Okay, budak tu menangis. Sekejap kita charge sekejap. Sekejap, jangan jatuh, jangan. Okay guys. Okay, dapat 2 pack dah. Janganlah naik sini. Okay, bagus. Turun bawah. Sabar. Okay, kita kena charge sekejap. Yes. Dapat dah budak pertama. Oh, dapat ada satu je. Tadi macam ada 2. Okay, kat sini charge kita dapatkan budak ni. Okay, kita buka chest macam biasa. Dan kita dapat revolver dengan revolver ammo. Okay, kat sini kita ambil old radio ni. Ada coal kat sana, ada 2. Kat sini 1, situ 1. Ada 3 pula, berapa banyak. Okay, kat sini kita ada old radio, duit. Nanti kita pergi ke tree house tu, kita pergi ambil fuel canister dulu dengan coal lagi. Dan kita check sini coal lagi, banyaknya coal. Night is approaching, tak apa, kita pergi je explore je, tak jauh sangat. Boleh tahan juga lah. Oh no, itu budak kedua lajunya dekatnya. Okay, kita jumpa coal dan coal lagi. Okay, kita duduk je sini. Pergi. Okay, budak kedua ada kat situ. Alpha. Jangan kacau Alpha. Alpha. Ush. Okay, so malam ni kita kena serang. Bagus. Oh, Alpha Wolf. Tapi kita Wolf tak dapat lagi. Dia dibawa, dia tinggal ni. Alpha Wolf Pet. Ni budak kedua tu. Kita kena stop sprint jap. Shiny! Kenapa?
dengan dia orang tu. Yes, kita makan sekejap. Kita dapatkan budak kedua. Sabar, kita open chest ni dulu. Shiny, please jangan datang. Jangan. Okay. Yes, kita dapat rifle ammo dengan rifle. Jadi kita kena balik sekejap. Kita kena makan. So sekarang ni kita dah dapat 2 budak sekaligus. Fatihah tak pernah dapat 2 budak terus. Tak dapat 2 budak at the same time. Ya. Makanan, cepat nak makan. Kita makan beri ni dulu lah. Okay, kita balik. Okay, budak kedua. Thank you Shiny untuk bawa makanan yang banyak. Dan kena serang. Ini budak tanda. Masak. Sebab kita cara. Okay. Tak payah nak. Oh no. Legging. Okay. Lari sini. Datang sini. Cultist jam ni kita taruh dekat tempat craft. Badan dia orang taruh juga ni. Okay, budak ketiga pula. Budak ketiga jam. Kita potong. Okay, kita taruh dekat apa? Ni ada coin yang kita tak ambil lagi. Ush, one hit ya. Okay, fire. Gambit here. And then gambit. Kita bangun. Kita ambil genset lah. Cara punya ni ambil je lah. Makan. Kita tengok apa yang kita boleh cut. Okay. Salah. Okay. Jangan marah Shiny, tapi memang kita kena upgrade Shiny. Okay, kita dah ada rifle, so rasanya boleh kot selamatkan budak ketiga. Cuma agak jauh sikit. Kat sini kita ada playground.
Oh, broken knuckles. Yes, thank you. Thank you. Oh, thank you. Okay, kita dapat chest biasa. Chest biasa. Lepas tu dari cultist, malah lah nak senang dia orang. Ada party. Dan kita dapat rifle ammo lagi. Kita pergi. Oh, yes. Kita slowly naik sini. Tak ada kejar pun. Oh, yes. Legendary chest. Thank you. Thank you. Please, something good, please, please. Oh, yes. Oil barrel pun boleh. Boleh. Apa-apa pun boleh. Okay. Night is approaching. Oh, ni. Kita ada bandage. Kita ambil bandage. Kacau lah. Oh, no. Kita balik. No. Kita balik. Balik. Kita kena balik. Nak dapat tadi apa ni? Kacau lah si rem tu. Nak kena balik, guys. Shiny relax je dekat situ. Kat campfire. Tak ada dah yang kejar kita kan. Tak payahlah kejar serigala ni. Tak buat apa-apa pun. Aduh. Barrel. Tayar. Kita ada tayar sini. Kita ada dan coin. Kita makan lagi. Baru dia 3. Kita craft regular bed je. Taruh sini lah rasanya. Ke sini. Okay, kita check lagi. Good bed itu cukup. Cuma kena ada lagi 9 kayu. Kita speed run, guys. Good bed terpaksa. Aduh, kita lupalah crop pot. Okay, tak apa. Kita selamatkan budak 3 dulu. Jangan kacau. Dah kata jangan kacau. Nanti dapat karma. Okay, kita kena hati-hati balik datang sini. So, kita makan dulu. Kita tak payah kacau belah cultist tu. Leather body. Okay, ni slowly. Kacau. Memang kacau betul. Slow. Okay, dan kita stop sprint, nanti jatuh. Okay, satu dapat.
Yes, dapat. Buka, lepas tu kita budak. Dan, oh, yes, legendary chest. Oh no, nak malam dah. Dan kita dapat medkit. So, kita kena balik ke base sekarang. Sekarang juga kena sekarang. Aduh. Ada angkat. Level fightis tu. Tak ada. Rabai pun yang kat belakang. Kita tu. Kita dah. Bagus. Okay. So rasanya. Okay, tak ada apa-apa malam ni. Dia pun tak hungry dan kita orang pun tak kena serang. So bagus. Dari sini. Dia biasa. Kita dapat ni lagi. Kita craft biofuel tapi dia tak cukup. Hah? Yara? Kita taruh lightning rod kat sini. Yes. What? Hah? What? Oh, tera. Ni kita ambil sapling semua tu. Sapling. 4 sapling. Dan kita taruh sini. Okay guys, tadi tu terhabiskan video sebab storage penuh. Jadi Fatia cubalah kalau. Jadi Fatia rasa sampai sini saja dalam video kali ni sebab takut video ter-end. Jadi sabar. Kita tengok dulu mana video end. Nanti Fatia kita tengok dulu.